Lama betul kita tak jumpa, Pang. Kirana, kawan lama Pang. Betul tu. Aku dah anggap Pang macam adik aku sendiri. Oh ya, terima kasih semua sebab sudi penuhi jemputan aku. Ya, kawan-kawan Pang, kawan aku juga. Ya kan? Aku dengar kau berjaya hancurkan ratusan rebut Pak Patut dengan kuasa manipulasi grafiti kau. Hebat betul. Ni pula mesti. Cara kau selesaikan teka-teki piramid purba dekat Kedrots tu memang bijak dan mengagumkan. Dah Gopal, kuasa tukaran makanan kau banyak membantu Boboiboy semasa dia tak dapat gunakan kuasa di kilang ubot. Oh ya, sebut pasal Boboiboy, mana dia? Aku teringin sangat nak berjumpa dengan dia. Tapi tak apalah, dapat berjumpa dengan korang berempat pun dah cukup. Rasanya persidangan dah nak bermula. Jom. Kaizu pun tak dapat datang ke? Biasalah abang kau tu. Terima kasih komandoku kecil. Seperti yang anda tahu, PBB telah ditubuhkan 100 tahun lalu oleh 5 penguasa elemental, termasuklah Nena saya sendiri, Maharani Satrianta. Matlamat utama PBB adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan sejagat di kalangan semua ahlinya. Tapi, pertubuhan ini terbubar setelah mereka tewas di tangan Retaka Durjana. Dan sebab itu saya menjemput anda semua ke persidangan ini untuk menyambung legasi mereka sebagai ahli-ahli PBB yang baru. Dengan penubuhan semula PBB, kita perlukan agenda yang baru. Untuk agenda yang pertama, saya cadangkan supaya Tapops dibubarkan. Memang betul Tapops dah banyak berjasa. Tapi kalau betul mereka mampu melindungi kita semua, takkan mereka biarkan saja planet Gurulatan diserang Retaka? Betul tak, Komander? Tapops bukan pilihan utama untuk menjamin keselamatan kita semua. Betul kan kalau saya tersilap? Tapi, bukankah selama ni Boboiboy dan kawan-kawannya yang membantu kita semua? Mereka lah yang melindungi kita dan kembalikan keamanan di planet-planet seperti Windara dan Baraju. Bukannya Tapops. Saya cadangkan kita semua bersatu dan tumbuhkan